إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, mengisi majlis kita pada hari ini Tajuddin Tuan Muslim Allah sekalian. InsyaAllah kita sambung kitab kita, iaitu pada hadis yang ke-21, iaitu hadis 40 As-Siddiqiyah. Dalam kitab ini ada dua bahagian sebenarnya. Yang pertama ada hadis 40 An-Nawawiyah, yang kedua hadis 40 As-Siddiqiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk di surah Al-Amin ini kita baca hadis yang ke-21 daripada hadis 40 As-Siddiqiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an Anas radhiyallahu ta'ala anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yajma'uhum ma'al alamin wa yudkhiluhumun nara fi awalid dakhilin illa an yatubu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa man taba Allahu alaihi an-nakihu yadahu wal fa'ilu wal maf'ulu bihi wa mudminul khamr wal daribu walidayhi hatta yastaghitha wal mu'dhi jiranahu hatta yal'anuhu wan nakihu halilata jarihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad menyebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada sanad Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sebut sab'atun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. 7 orang yang Allah tidak akan melihat wajah mereka pada hari kiamat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa la yuzakkihim, dan Allah tidak akan menyucikan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa la yajma'uhum ma'al alamin, dan mereka tidak akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa yudkhiluhumun nar, dan mereka pasti akan dimasukkan ke dalam api neraka. Fi awwalid dakhilin, dimasukkan pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad awwalad dakhilin,
Itu orang-orang yang terawal dimasukkan ke dalam neraka. Illa an yatubu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kecuali kalau mereka bertaubat. Wa man taba taballahu alaihi, siapa yang bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa mereka itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama ialah an-nakihu yadahu, orang yang mengahwini tangannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wal fa'ilu wal maf'ulu bihi. Yang kedua, orang yang memperbuat dan orang yang diperbuat, maknanya orang yang terlibat dalam perbuatan liwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa mudminul khamri, dan orang yang ketagih arak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya ialah ad-daribu wad-daribu walidayhi hatta yastaghitha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat ialah orang yang memukul kedua orang tuanya sehingga orang tuanya memohon pertolongan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal mu'dhi jiranahu hatta yal'anuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, orang yang menyakiti jirannya sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka mengutuknya. Yang keenam, ala sayyidina Muhammad. Wan nakihu halilata jarihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketujuh, wan nakihu halilata jarihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yaitu orang yang mengahwini dengan isteri jirannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang kita baca pada hari ini ialah termasuk di kalangan hadis-hadis yang disebut dengan hadis yang menakutkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana ada hadis yang disebut dengan targhib, ada hadis yang disebut dengan tarhib. Hadis ini hadis tarhib, hadis yang mempertakutkan. Di sana ada satu kitab yang disusun oleh para ulama yang dikhususkan hadis yang berkaitan dengan at-targhib wa tarhib. Bila kita baca hadis targhib, hadis yang mempergemarkan, kita rasa macam kita mudah sangat masuk dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana ada hadis yang disebut dengan tarhib. Bila kita baca hadis yang berkaitan dengan tarhib, kita rasa macam kita tidak ada tempat lagi dalam syurga. Begitulah di antara hadis targhib dan tarhib. Nabi SAW sebut sab'atun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 7 jenis orang yang Tuhan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat nanti. Melihat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya tidak akan dipedulikan oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan melihat dengan makna tengok dengan mata kepala. Dan Tuhan melihat dengan sifat basar. Kita melihat dengan mata, bukan melihat dengan makna macam tu. 7 jenis orang yang Tuhan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat nanti. Maknanya tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat. Mereka tak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Maknanya mereka tak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan makna mereka akan tergolong di kalangan golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dengan makna yang lain, mereka adalah golongan yang tidak mendapat keridaan Allah. Hari kiamat ni tuan-tuan,
Bahkan kita hidup di dunia ni, kita akan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahagia kalau kita mendapat keridaan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keridaan Allah ini kita kena dapat di dunia, barulah kita akan mendapat di akhirat. Kalau di dunia kita tak diridai Allah, maka di sana pun kita tidak akan mendapat keridaan Allah. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang mendapat keridaan Allah ialah orang yang mendapat nikmat balasan yang paling besar daripada sisi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maknanya siapa yang diridai Allah, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Dia kembang dua di antara redha dan syurga. Maka sebab itu, bila mana kita berdoa dengan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah Tuhan kami pohon kepadamu ridhamu dan syurgamu. Siapa-siapa yang Tuhan memberi keridhaannya kepada dia, maka dia akan dimasukkan dalam syurga. Siapa yang Tuhan tak bagi kepadanya keridhaan, maka dia tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok bukti dalilnya ialah melalui para sahabat Nabi yang mereka digelarkan ataupun disambung pada akhir nama mereka dengan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Jadi meletakkan sahabat Nabi bila sebut Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bila sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sebut para ulama rahimahullah, sallallahu alaihi Muhammad, bagi orang-orang saleh hafizahullah, Allahumma salli. Orang saleh yang masih hidup hafizahullah, orang saleh yang telah mati rahimahullah, sallallahu alaihi Muhammad. Para sahabat Nabi mereka disebut radhiyallahu anhu. Kalau mereka ramai, radhiyallahu anhum, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi mereka para sahabat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, disuruh oleh syariat, oleh agama kita untuk meletakkan mereka dengan radhiyallahu anhu, untuk memberi satu kepahaman bahawa mereka itu semua ada syurga. Para sahabat Nabi mereka semua syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pasal mereka sudah mendapat keridaan Allah di dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, la yanzuru Allahu ilaihim yaumil qiyamah. Mereka tidak dilihat, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maknanya mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Mereka jauh daripada rahmat Allah. Sebab di syurga esok, seseorang itu dia masuk syurga dengan rahmat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita semua tidak akan masuk syurga dengan amalan kita sendiri. Bahkan Nabi kita SAW pun mengatakan bahawa dia sendiri pun masuk syurga dengan rahmat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa la yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka, dan Allah tidak akan menyucikan mereka. Dengan makna masalah Sayyidina Muhammad, bahawa dosa yang mereka buat ini adalah dosa yang termasuk di kalangan dosa-dosa besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab tidak didahulukan dengan taubat sebelum dia meninggalkan dunia ini. Maka sebab itu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perkara yang paling penting dalam hidup ialah kita sentiasa kembali dan bertaubat kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sehari-hari kalau kita melakukan satu dosa kepada Allah, kalau termasuk dosa tersebut di dalam kategori dosa besar, maka yang wajib ialah kita bertaubat kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau perkara di sana ada di sana ada istighfar, di sana ada taubah,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Istighfar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad lebih dikhususkan kepada dosa-dosa yang disebut dengan dosa-dosa kecil. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sekalipun dosa itu kecil, wajib kita memohon istighfar daripada Allah. Kalau kita ingat dosa itu satu, astaghfirullahalazim sekali. Ingat yang kedua, dosa kita, astaghfirullahalazim. Kalau kita ingat semua tu, maka wajib kita mengucapkan istighfar mengikut berapa dosa yang kita buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi di sana masalah Sayyidina Muhammad ada dosa yang tidak selesai dengan mengucapkan istighfar. Dosa yang tak habis dengan istighfar masalah Sayyidina Muhammad ialah dosa yang kita mesti bertaubat. Bila sebut taubat, dia ada syarat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syarat taubat yang pertama sekali, dia kena mengaku terhadap kesalahan yang dia buat. Dia macam mahkamah di dunia juga lah. Kalau orang tu nak dijatuhkan kesalahan, disuruh mengaku ataupun tidak. Mengaku tak? Orang tu mengaku salah. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kena mengaku bahawa kita berdosa. Bila mana kita angkat tangan, kita minta ampun, masalah Sayyidina Muhammad, kita kena sebut, Ya Allah Tuhanku, aku berdosa kepadamu Ya Allah. Kena sebut kita berdosa. Aku berdosa padamu Ya Allah. Jadi kita bila kita sebut, kita kena mengaku kita berdosa. Kita kena mengaku yang kita buat tu ialah dosa kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua syaratnya, masalah Sayyidina Muhammad, kita kena menyesal di atas perbuatan yang telah kita buat. Yang kedua, kita kena menyesal. Maknanya kena hadirkan penyesalan. Maknanya kita rasa kita silap. Pasal apa aku buat? Dia kena timbul rasa sesal dan kesal di atas yang telah kita buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syarat yang ketiga, kita berazam untuk tidak buat lagi dosa yang telah kita buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kata ulama, kalau tiga syarat ini ada, maka dipanggil taubatan nasuha. Taubat nasuha. Taubat nasuha maknanya ialah taubat yang cukup syarat, taubat yang suci murni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tiga syarat ini kalau terpenuhi, maka taubat kita tu sah. Taubat kita diterima oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Taubat jenis inilah yang menjadikan seseorang yang berdosa itu kekasih Allah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, At-taibu habibur rahman. Orang yang bertaubat itu kekasih Tuhan. Inilah yang dimasukkan oleh Nabi SAW. At-taibu habibur rahman. Orang bertaubat kekasih Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. At-taibu minal zambi kama la zambala. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Itu kelebihan orang bertaubat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang bertaubat dan suka kepada orang yang menyucikan dirinya. Jadi menyucikan diri itu ialah maknanya bertaubat. Maksiat ni dia ialah najis yang maknawi, kata ulama. Najis yang kita tak dapat lihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cara membersihkannya tidak ada alat penyuci yang orang jual di supermarket, di mana tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
untuk menyucikan. Dia sebenarnya dosa ni kita buat dengan tangan, kita buat dengan mata, kita buat dengan mulut. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibu untuk membersihkan semua dosa-dosa yang berkait dengan anggota zahir itu ialah di dalam hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana perkara ini ada, bila kita mengaku mulut sama, hati mengiyakan. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bila mana kita menyesal tu hati juga. Sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita berazam untuk tak berdosa, hati juga. Jadi semua tu di hati, semua tu berhimpun dalam hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan dalam semua syarat itu, menyesallah yang jadi ibu kepada ketiga-tiga perkara ni. Maka sebab itu Nabi kata, an-nadam taubah, sesal itu taubat. Jadi kalau dalam semua ni tidak ada sesal, itu masih belum namanya taubat. Sepertilah Nabi sebut al-hajju arafah, haji itu arafah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan haji itu bukan mata-mata arafah. Tapi pasal apa haji itu Nabi sebut arafah? Sebab dia memainkan peranan yang sangat besar dalam haji. Dia rukun yang paling besar dalam haji, arafah. Kalau arafah kita tak wukuf, maka semua dikira, maka kita dikira orang yang tidak tunaikan fardu haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad dengan rahmat Allah. Jadi 7 perkara ni dia mesti bertaubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mereka Tuhan sebut wala yuzakkihim, mereka Allah tidak sucikan. Maknanya Allah tak bersihkan. Atau dengan mana lain, Allah tidak ampunkan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala yajma'uhum yawma'al alamin, dan mereka tak dihimpunkan beserta alamin, bersama dengan orang-orang yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya mereka ni diletakkan di tempat yang terasing daripada orang lain sebab dosa mereka tersangat besar. Sallallahu alaihi wasallam. Dosa mereka tu tersangat besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau dikhususkan satu penjara untuk orang-orang yang bersalah, maknanya mereka ni special case. Mereka ni berat sangat. Mereka wa yudkhiluhumun nar, mereka pasti akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tuan-tuan, neraka kita kena takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut neraka, kita kena rasa seriau, kata orang Kedah. Kita kena rasa kejut. Ini sifat orang beriman. Salli ala sayyidina Muhammad. Contohlah, tuan-tuan, macam mana kalau salli ala sayyidina Muhammad kita sampai sorak saman. Saman pula. Jadi tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, macam mana kita rasa kita nak disaman? Itulah tuan-tuan, merasa yang boleh kita faham sikit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad terhadap ancaman neraka, hang akan disaman. Macam mana kita bila mana nak disaman? Tentu kita merayu, tentu kita minta pasport. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Neraka tuan-tuan, kita minta Tuhan lindung kita untuk kita tak pernah menjadi penghuni neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita manusia ni, apa benda yang kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad tak mungkin dapat tinggalkan sama sekali. Bila kita hidup dalam muka dunia, selagi mana kita manusia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, perkara yang tak dapat kita tinggalkan ialah makan. Bila kata hidup atas muka dunia, kita mesti kena makan. Tak makan kita akan mati. Bahkan agama kita
meletakkan kalau kita mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mungkin mati dengan sebab tidak makan. Melainkan yang ada hanya makanan yang haram, agama kita bagi makanan yang haram. Sallallahu sayyidina Muhammad demi survival kehidupan kita, demi untuk menyelamatkan nyawa kita, wajib kita makan sekalipun makan yang haram. Sallallahu sayyidina Muhammad. Masuk hutan, sallallahu sayyidina Muhammad, makanan tak ada. Yang ada hanyalah daging babi. Wajib kita makan daging babi pasal untuk hidup. Allah sallallahu sayyidina Muhammad. Tapi janganlah makan sampai sekok babi. Tak boleh, dia ada kaedah pula. Jadi kalau benda itu sallallahu sayyidina Muhammad haram, tapi sekalipun haram kita nak hidup, itu yang ada. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Sallallahu sayyidina Muhammad. Darurat. Makna apa darurat? Darurat maknanya situasi yang menyebabkan nyawa kita akan tercabut. Maknanya kita mati. Jadi situasi itu mengharuskan perkara yang dilarang oleh Allah, iaitu makan yang haram. Sallallahu sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, dia ada gad ya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat dikadar ikut kadarnya. Kalau tuan-tuan makan, betul tengok dia. Kalau makan daging babi sekepai ni, kita mungkin dah boleh kuat. Cakap tu ya. Segenggam ni, Sayyidina Muhammad, daging babi sudah menyebabkan kita boleh ada kekuatan untuk hidup, jalan, untuk cari jalan keluar. Itu yang dibenarkan syarak. Lebih tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa yudkhil. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita faham bahwasanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bahwasanya makan adalah keperluan yang tak dapat kita pisahkan daripada kehidupan kita. Maka Nabi kita ajar sallallahu alaihi wasallam Muhammad, setiap kali kita makan, kita minta perlindungan daripada neraka Tuhan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tuhan, tolong berkati apa yang Kau rezekikan pada kami dan tolong jaga kami daripada api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, manakala kita makan berapa kali sehari itu tuan-tuan, maka berapa kali sehari itulah kita akan minta lindung daripada neraka. Orang yang makan banyak lagi kena minta lindung daripada neraka. Ya, tu ya. Sat-sat dia makan. Sat-sat dia makan. Jadi bila dia makan banyak, rahmat juga. Pasal dia boleh minta berkali-kali selamat daripada neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi jangan lu sedap sangat. Sebab kalau dia terlalu misalnya Sayyidina Muhammad terlalu banyak makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada bahaya, ada risiko dia. Apa dia? Orang ni bila dia mewah sangat makan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad tuan-tuan, dia benar-benar yang harus ni jangan terlajak sangat. Kalau terlajak sangat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka dibimbangi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia akan terjatuh kepada perkara-perkara yang dilarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya dia masih ada kad lain. Sebab pasal apa yang Nabi kembang di antara berkati apa yang Kau rezeki kepada kami, lepas tu Nabi sambung di ujungnya waqina azabannar, tolong jaga kami daripada api neraka. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Sebab tuan-tuan, kalau Tuhan tak berkati, maka risikonya ialah makanan yang kita makan itu punca kita masuk neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaedah dia macam ni. Fama nabata minal rezeki yang haram fannaru aulabi,
maka neraka lebih utama untuk daging yang tumbuh daripada rezeki yang haram. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau barangkali orang faham macam ni, dia makan benda yang haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila makan benda yang haram, maka jadi apa? Jadi isi dia, jadi kulit dia. Mungkin kita kata dia makan yang haram tu jadi memberi kesan di mana? Di 1/100 daripada isi dia. Contoh, mungkin kita kata masalah Sayyidina Muhammad, tang 1% itulah yang akan dibakar oleh api neraka. Hal lain tak kena bakar. Macam tu kan maksudnya? Maklumnya ialah min itlaqil juz'i wa iratul kull. Sebut juzuk tapi makna keseluruhan. Maknanya dia akan dimasukkan dalam neraka. Dengan punca makan yang sikit itu je, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Wal a'yadu billah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita kena minta selamat dari neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Saya tuan-tuan, kita semua kena takut dari neraka. Kena takut pada neraka. Tuan-tuan, masalah saya lah tak tahu, saya tak tahu orang lain. Saya heran macam mana orang boleh naik kereta NAR. Ni pelik Negeri Sembilan. Dia boleh naik kereta NAR. Berani dia naik kereta jenis ni. Neraka tuan-tuan. Jadi mungkin orang tak sedar. Tapi ketakutan neraka dia menyebabkan tengok macam tu pun Allahu akbar. Minta Allah selamat. Jangan duduk nak jangan, tapi jangan tentu ada kereta tepi jual macam ni ke. Jenuh ni zaman tak ada kereta ni. Tapi pernah ada cerita perasaan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa yudkhiluhumun nara fi awalid dakhilin, dan akan dimasukkan dalam neraka sallallahu alaihi wasallam Muhammad di kalangan generasi pertama, golongan yang pertama dimasukkan ke dalam neraka. Orang bagi jadi golongan pertama masuk syurga. Ni jadi orang yang pertama masuk neraka. Wal'iyadu billah. Jadi orang yang mempola, orang yang pertama, jadi fuk pertama, kumpulan pertama masuk syurga adalah mereka yang masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi ialah orang yang akan buka pintu syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang yang akan masuk syurga dengan Nabi ialah orang yang menyaksikan dengan mata kepalanya upacara pembukaan pintu syurga. Syurga yang tak pernah seorang pun masuk sebelum itu. Syurga tu hamba lama dah, dan syurga dah telah pun ada, Tuhan sediakan. Di mana duduk syurga? Langit yang ketujuh. Di mana duduk neraka? Bumi yang ketujuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi syurga ni Tuhan telah cipta dan tunggu nak masuk saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang akan buka pintu syurga? Rasulullah. Siapa yang akan masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Banyak di antaranya mereka yang di dunia ini ialah orang-orang masakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut dalam sebuah hadisnya, Allahumma ahyini miskinan wa amisni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah Tuhanku, masalah Sayyidina Muhammad, mati hidupkan aku sebagai seorang miskin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Matikan aku sebagai seorang miskin dan himpunkan aku pada hari kebangkitan nanti bersama-sama dengan orang-orang miskin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tentu barangkali salah Sayyidina Muhammad, barangkali kita Allahumma Sayyidina Muhammad susah nak cari orang miskin. Tapi dia punya ta'rif macam ni ya. Kalau pendapatan sehari dia cukup dengan RM10, tapi dia hanya mendapat RM7, itu dah kira miskin. Salah Sayyidina Muhammad. No, salah Sayyidina Muhammad. Barangkali di Kuala Lumpur pendapatan RM1,000 dah dikira miskin.
Salah senang. No, barangkali. Tapi kalau di setengah-tengah tempat barangkali masalah senang RM1,000 tak kira miskin lagi. Diikut RM7 dari RM10 untuk hari itu dia dikira miskin. Salah senang Muhammad. Kalau fakir, dia patut dapat 10 tapi dapat RM3 saja. Itu fakir. Salah senang Muhammad. Jadi sebab itu masalah senang tuan-tuan. Kita orang miskin ni, Nabi suruh perhati orang miskin. Allah Sallallahu Alaihi Muhammad. Pasal apa? Sebab orang miskin bertempat di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Saya, tuan-tuan, kalau kita bergaul masalah sinema, jadi hak ni orang yang tidak ada belas kasihan pada orang miskin, hampir dapat kita mengatakan hati mereka keras dan mereka tak layak untuk masuk ke syurga Tuhan. Sallallahu Alaihi Muhammad. Saya, orang rumah saya mengajar di satu sekolah kebangsaan. Sekolah ni dalam kampung. Sallallahu Alaihi Muhammad. Sekolah dalam kampung. Sallallahu Alaihi Muhammad. Barangkali kalau kita tengok pokok ni lah, kita duduk Putrajaya, kita duduk di Putrajaya, kita tak faham. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kita diikut kita ni, dalam satu kawasan ada beberapa sekolah. Kita boleh pilih nak pergi sekolah tu, hantar anak boleh, hantar anak sekolah ni pun boleh. Kita boleh buat banyak pilihan. Tapi sekolah ini, masalah Sayyidina Muhammad, sebuah sekolah dalam kampung, masalah Sayyidina Muhammad, yang saya ingat satu orang ayah nak ambil hantar anak ke sekolah, masalah Sayyidina Muhammad, dalam jarak 20 ataupun 30 kilometer untuk hantar anak ke sekolah. Keliling. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Anak-anak di sekolah pula, orang saya diheran, dia tengok bila waktu rehat, ramai budak-budak yang tak pergi kantin. Lari, ada dalam kelas. Bila tanya pasal apa yang tak pergi kantin, dia kata mak tak bagi duit. Pasal apa mak tak bagi duit? Mak tak ada duit. Tu orang miskin. Sallallahu Alaihi Muhammad. Satu orang main rumah saya, lama dah. Main rumah dukung mana? Sallallahu Alaihi Muhammad. Botol susu tu tuan-tuan, botol susu kan, tak warna putih, warna hitam. Ayam apa warna hitam? Kopi. Pasal apa tak warna putih? Tak ada duit nak beli susu. Allah Sallallahu Alaihi Muhammad. Saya pernah sekali orang ajak pergi buka puasa dengan orang miskin bulan puasa. Jadi masa makan kita pergi, masuk dalam satu hutan kelapa sawit. Sallallahu Alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rumah tu terpencil dalam hutan kelapa sawit. Kata orang pergi ustaz, dia ni depan ni duduk di tanah Cina, orang bukan Islam. Kalau Cina nak halal, bila-bila masa boleh halal. Sallallahu Alaihi Muhammad. Bila sampai depan rumah orang tu, Sallallahu Alaihi Muhammad, saya tengok ada teksi. Dalam hati saya, ni tak faham orang miskin tu apa dia ni. Sampai depan rumah orang tu, Sallallahu Alaihi Muhammad kata miskin, tapi ada kereta. Tuan-tuan, orang miskin zaman Allah ada kereta, tuan-tuan. No, orang miskin zaman kita tak ada kereta. Tak ada kereta. Miskin lah. Zaman lah ni orang miskin ada kereta. Sallallahu Alaihi Muhammad. Masuk. Bila masuk tu, kelang kabut tu rumah. Dah diberitahu kami nak pergi buka puasa, bawa makan Nabi. Kelang kabut tu rumah tu. Jadi bila masuk, Sallallahu Alaihi Muhammad duduk, makcik tu keluar. Kita pun tolong hidang apa semua. Sallallahu Alaihi Muhammad keluar, suami dia tua, dia pun tua, suami dia pun tua.
Cuma suami dia tu masalah saya nama dia keluar daripada bilik ke bilik yang saya tak tahu. Dia sandak di tiang tu menghadap arah sana. Saya duduk belah ni menghadap situ. Lah hati saya kata, dia terus duduk. Dia tak suka ke kami main. Kalau masalah Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, sepatutnya dia keluar dia salam. Nah, kita duduk tapi dia duduk macam tu. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, makcik tu isteri dia kata, Ustaz, minta maaf Ustaz, suami saya ni masalah Sayyidina Muhammad, dia tak apa dengar. Jadi dia segan sembang orang sebab dia tak dengar. Oh, orang faham lah dia punya excuse tu atas isu tu. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, bila kita faham dia tu, saya pun bangkit duduk depan dia. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Minta maaf, dia kata tak apa dengar. Oh, tak apa sembang. Saya kata, tu kata pakcik ke? Kereta. Pakcik beli? Tak, sewa. Oh, sewa. Kalau kereta sendiri kita mungkin kata mau ada duit, sewa. Lepas tu pakcik berapa umur lah ni? 70 lebih lah. Cik, pakcik bawa teksi tu. Bawa teksi tu, kalau kata orang Kedah dia panggil menarik. Jadi maknanya teksi tu lah duduk pergi ambil orang sana sini masalah sana. Pakcik boleh bawa teksi lagi no? Alhamdulillah. Pakcik masalah sana. Tu bila dia tak apa dengar, saya muskil macam mana dia bagi tahu harga bayaran teksi daripada orang yang naik teksi dia. Saya kata, pakcik macam mana? Dah pakcik tak apa dengar. Lepas tu pakcik macam mana? Dia kata, dia kena tengok mulut orang cakap. Baru saya faham. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, orang tua, laki bini, masalah Sayyidina Muhammad yang mereka berjuang untuk hidup daripada tu. Saya kata, masalah pakcik tak ada anak ke? Dia kata anak ramai tapi semua miskin juga. Anak ramai ni miskin semua. Oh, mereka pun nak cara anak bini mereka pun teruk kata dia. Mereka ni miskin semua. Allah Sayyidina Muhammad. Nak buka puasa, tengah nak buka puasa terus Allah Sayyidina Muhammad dengar motor balik. Siapa dia? Dia tu anak hak bongsu. Anak hak bongsu tuan-tuan, anak hak bongsu tu umur dah 30 kalau tak saya ingat saya tu, tapi tinggi meja ni ya. Tuan-tuan, tinggi meja ni saja. Salah. Dia balik dengan motor tuan-tuan, duk celah antara raga dan motor. Nampak? Masya-Allah. Maknanya orang pendek balik mai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketik jalan salam kita apa semua apa dulu. Kata tu anak abang su Ustaz. Oh ya. Salah semua. Lepas tu umur berapa? Beritahu umur berapa dah saya tak ingat lah, 30-an lah. Salah semua. Lepas tu saya kata, tak kahwin lagi ke? Baru ni ada orang nak kira Ustaz. Bila kira-kira tengok pendek, tak jadi. Orang tak menikah dengan dia. Sial dia. Tuan-tuan, masalah selamat kata tu dia tu Tuhan letak depa. Nak ke orang tak mau depa pula. Tengah-tengah duk sembang tu keluar kucing. Keluar kucing ni dia apa lah masalah. Kucing ni capik. Cedi jalan. Lah. Kucing ni makcik. Beranak-beranak macam tu dah Ustaz. Keluar bila perut mak dah ringkat dah. Tak terjemah. Orang boy ni keluar Kedah. Capik lah tuan-tuan. Jalan ringkat. Dia kata dulu ni ada 2 ekor Ustaz. Tapi matilah adik dia. Adik tu keluar buta. Masya-Allah. Anak kucing tu keluar buta. Hak ni capik. Tuan-tuan tu tengok. Tapi tuan-tuan mereka tak tinggalkan sembahyang. Itu yang saya kagum. Mereka miskin tapi lepas redha.
Tu yang kami dipilih, rumah tu dipilih sebab menghargai mereka itu taat kat Tuhan, mentaati Allah Subhanahu Muhammad. Tuan-tuan, bila tengok muka mereka, tuan-tuan, kita rasa apa? Mereka ni jadi ahli syurga. Mereka lah yang akan masuk syurga sama Rasulullah. Mereka lah yang akan mewarisi, yang akan melihat mata kepala. Kalau kita hari ni kalau nak buka apa-apa bangunan ke upara pucuk potong riben tu, mereka lah yang akan saksikan. Orang miskin ni, orang kaya duk padang mahsyar lagi duk kira harta lagi buat hisap ni tak habis-habis lagi. Mereka nak hisap apa-apa pun tak ada. Bila balik tu sampai saya teringat Allah kesian sungguh lepas hidup. Tapi lepas ahli syurga. Saya pernah pergi juga masalah Sayyidina Muhammad. Pernah pergi juga masalah Sayyidina Muhammad. Waktu tu saya ketua kampung. Waktu Kedah Sejahtera hari tu saya ketua kampung. Jadi tuan, saya dah sibuk kuliah apa semua. Lepas tu orang main pula hak ni. Jadi satu orang tu main rumah saya. Naik motor, ya Allah, motor kat Cai. Dia kata, Ustaz ketua kampung, Ustaz kena tengok satu orang. Jom. Saya pun naik motor dia pergi. Rumah orang ni tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad. Bila naik atas rumah ni elektrik pun tak ada, air pun tak ada. Ni zaman milenium ni. Air tak ada, elektrik tak ada. Orang lain semua dah ada semua kemudahan tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, bila naik tuan-tuan, Allahu Akbar. Ni rumah kayu, bersihlah rumah tuan-tuan, subhanallah. Bersih sesungguh-sungguhnya. Tuan-tuan, awak tak bersih, hujan turun habis rumah dia. Rumah ni bila hujan tuan-tuan, bila hujan malam ni, anak-anak ni berimpun di satu bumbung, hak tu yang tak kena hujan. Allahu Akbar. Lepas tu kata, macam mana tak kena hujan? Rumah awak bukan bumbung duduk macam tu, bumbung duduk macam ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya mengajak, saya kempen, tuan-tuan tolong bagi duit, kita nak tolong orang miskin. Dapat berapa ribu atau saya balik kira beli barang masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu tuan-tuan, subhanallah, jadi rumah, alhamdulillah. Tuan-tuan, masalah anak kita makan daging, anak orang miskin makan ikan kering. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi itulah kami di Majma' Darul Hadis, kami sara anak-anak orang miskin. Mereka ngaji percuma, nak hafal Quran tuan-tuan. Main ni waris-waris main nak anak hafal Quran. Tapi ustaz nak bagi tahu kami tak ada duit. Tak ada duit. Tak apa, saya kata, yang penting nak anak hafal Quran. Allahumma salli Muhammad. Jadi subhanallah, musa'ala Sayyidina Muhammad. Inilah mereka yang akan masuk oleh Allah dalam syurga. Baik. Dan orang yang akan dimasukkan pertama-tama dalam neraka ialah kecuali mereka bertaubat. Sampai yang Allah terima taubatnya, mereka selamat. Yang pertama, an-nakihu yadahu, orang yang menikahi tangannya, orang panggil onani. Allah Sayyidina Muhammad. Dia onani ni dia boleh Sayyidina atas beberapa situasi. Yang pertama, bila mana Musa Sayyidina Muhammad isterinya dalam keadaan haid. Jadi isteri dia Musa Sayyidina Muhammad yang mengeluarkan maninya, tu syarat kita bagi. Musa Sayyidina Muhammad. Yang kedua, Musa Sayyidina orang yang kalau dia tak beronani, dia akan jatuh dalam perbuatan zina. Dia mungkin berzina, tapi kalau onani jadi perangai dia, ini ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dahlah JST nak nikah pun teruk. Jenuh cari duit. Oh no. Malaysia ni pula, Allahu Akbar, susahlah nak nikah. Sayyidina Muhammad. Kalau nak nikah, orang tanya dulu, kerja apa? Orang tak tanya lagi, semayang ke tak? Orang tanya, kerja apa?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama. Yang kedua, al-fa'il, orang yang membuat perbuatan liwat. Wal maf'ul, orang yang dilewati, dia meredai, dia dilewat. Allahumma salli ala sayyidina. Tak payah panjang ni. Wal mudminul khamri, penagih arak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wad daribu walidayhi, orang yang pukul ibu ayah dia hatta yastaghitha, dia pukul mak ayahnya punya teruk, dia pukul sampai mak ayah dia menjerit, tolong hatta yastaghitha. Mak ayah minta pula tolong, jangan. Hari ni tuan-tuan, isu ni dah berlaku banyak. Anak tu penagih dadah. Allahu akbar. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Ada satu cerita di kampung, Sallallahu Sayyidina Muhammad. Di kampung tuan-tuan, bila anak ni penagih, Sallallahu Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, mak ni dia simpan duit tak mana pun, anak hak penagih dia cari jumpa. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Mak ni boleh kalau tak selamat simpan duit, mak simpan duit dalam sanggui. Dalam sanggui simpan duit. Sallallahu Alaihi. Tapi dia kata penagih, dia boleh scan tak mana duit mak ada duduk. Dia tidur atas riba mak dia, lepas tu dia geragau dapat duit dia. Tuan-tuan, banyak situasi. Bila mak tak bagi, dia terajang mak dia, dia tendang mak dia. Masalah Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Ni yang dia ambil ancam di sini. Masalah Sayyidina Muhammad. Dulu waktu budak-budak saya terbaca di negeri orang putih, budak-budak membunuh orang tua. Betapa hati dengan ayah dia, Masalah Sayyidina Muhammad, dia baru umur belasan tahun. Masalah Sayyidina Muhammad. Ataupun sebelum daripada umur belasan tahun. Masalah Sayyidina Muhammad. Bila ayah dia balik, dia angkat senapang. Tuan-tuan, bila ayah dia masuk, bila masuk ayah tembak. Ni tuan-tuan, dulu ni isu-isu bunuh ni tuan-tuan tak berlaku di Malaysia. Kita kata orang negeri orang putih ya. Sayyidina Muhammad. Ni masuk. Wal mu'dhi jiranahu, yang seterusnya ialah orang yang menyakitkan jirannya hatta yal'anu, sehingga mereka melaknatnya. Banyak. Sayyidina Muhammad. Waktu kami duduk di Mesir dulu, rumah macam rumah tuan-tuan juga lah, macam Pak Aman ni, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Dalam seminggu adalah 2-3 kali orang yang hak bandaran tu dia naik atas untuk ambil sampah. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Nak cerita di Mesir, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Di Mesir, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Orang Arab ni bila mana time Sayyidina Sayyidina Muhammad, orang hak ketik sampah naik atas, sampah tuan-tuan patut dia tak depan rumah dia, kan? Tapi dia tak di pintu rumah kita. Tuan-tuan, Masalah Sayyidina Muhammad. Kita macam mana? Nak marah tak? Tak. Sampah hang tak rumah hang, apa yang tak rumah aku? Ni contoh Masalah Sayyidina Muhammad. Isu rumah taman. Rumah taman ni rumah teres ni, rumah yang kereta tak tepi jalan semua tu. Salah Sayyidina Muhammad. Dia balik-balik tuan-tuan, dia parking depan rumah kita. Tuan-tuan, kita nak main sembahyang subuh pun nak keluar susah. Menyakitkan jiran. Salah Sayyidina Muhammad. Macam mana kalau emergency waktu malam? Menyakitkan jiran. Salah Sayyidina Muhammad. Duduk di rumah tuan-tuan, ni kita pasang derah lagu ke apa, derah. Ni orang nak tidur di rumah. Di sebelah ada anak-anak kecil. Jadi orang yang menyakitkan jirannya termasuk dosa besar. Ni tuan-tuan, mungkin orang ni dia tak beronani, mungkin dia tak meliwat, mungkin dia tak minum arak, mungkin dia tak derah mak ayah dia, tapi mungkin dia menyakitkan jirannya. Levelnya sama 7 orang ni.
Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, kita yang disakiti ni, kalau disakiti kita, tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita macam Imam Syafi'i tak apa. Tapi kita nama Syafi'i. Tapi bukan macam Imam Syafi'i. Satu masa Imam Syafi'i, dia berjiran dengan satu orang Yahudi. Yahudi duduk di atas, duduk di bawah. Masalah Sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i satu hari masalah Sayyidina Muhammad, Yahudi itu masalah Sayyidina Muhammad nak bertamu ke rumah dia. Sila apa-apa. Bila tetamu masuk, masalah Sayyidina Muhammad duduk di ruang tamu rumah dia. Imam Syafi'i masuk ke dapur nak ambil air keluar. Masalah Sayyidina Muhammad, jiran Yahudi ni duduk di ruang tamu tu terperhati lantai. Masalah Sayyidina Muhammad, air menitik daripada atas. Tak. Imam Syafi'i tahan bekas. Allah. Yahudi itulah rumah dia. Bila Imam Syafi'i main masalah Sayyidina Muhammad, dia berkata, Maulana Syekh nak tanya masalah Sayyidina, hak ni ayat daripada rumah saya kan? Ya, kata Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Berapa lama lah kan Syekh? Kata Imam Syafi'i, sejak 4 tahun yang lalu. Masya Allah, sabar sungguh Imam Syafi'i. Kalau kita Imam Syafi'i tak apa, tapi kita nama Syafi'i. Allah Akbar. Jadi Imam Syafi'i itu angkat derajatnya kerana kesabarannya. Salah Sayyidina Muhammad. Sabar sungguh Imam Syafi'i. Satu masa Imam Syafi'i pergi kedai buat baju. Bila ukur dah semua, bila pergi masa nak ambil masalah Sayyidina Muhammad, tukang jahit ni dia buat baju tuan-tuan, tangan baju ni tak sama. Satu tangan baju sempit, sebelah tangan ni pula luas. Imam Syafi'i bila buka-buka tengok baju dia, oh, hak ni sempit no, hak ni luas. Lipat, bayar, upah, nak balik. Salah semua. Tuan kedai, tuan jahit tu pun heran. Dia tak marah Imam Syafi'i. Relax Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i nak keluar balik, dia kata, Maulana Syekh, nanti saat. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi bila Imam Syafi'i ni ditahan untuk keluar, nak tanya Maulana Syekh. Ya insyaAllah. Masalah semua. Pasal apa Maulana Syekh tak marah? Dia tanya Allah. Kata Imam Syafi'i, tak apa, nak marah apa? Masalah senang. Jadi tangan hak sempit ni, saya nak ambil, bila saya nak berwuduk susah sikit. Saya harap dengan susah ni Allah bagi pahala lebih pada saya. Masalah senang. Tu tangan baju hak Allah tu, tak apa, kata Imam Syafi'i. Ini saya boleh buh kitab saya. Semua positif. Tu sabar level tinggi, high class. Kalau kita tak tahu nak abang, tukang jahit jadi apa, tukang jahit tu hari tu tak tahu. Masya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi orang yang menyakiti jiran termasuk dosa besar. Kemudian orang yang nakihu halata jarihi, orang yang menikahi isteri jiran. Maknanya ada apa? Ada permainan. Jiran ni amanah. Nabi punya mewasiat penting jaga jiran sampai Jibril kalau turun, Muhammad jaga jiran, Muhammad jaga jiran, sampai masalah Sayyidina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperingati para sahabat, jaga jiran, jaga jiran, jaga jiran. Saya para sahabat mengatakan, menyangka masalah Sayyidina Muhammad, Nabi sampai teratur suruh jaga jiran, sampai para sahabat mengatakan masalah Sayyidina Muhammad, jiran ni boleh mewarisi harta pusaka kita ke? Punya besar. Sehingga kawan tu menceraikan isterinya, masalah Sayyidina Muhammad, dan orang tu mengahwini isteri jirannya. Jadi tuan-tuan, jadi semua perkara ini masalah Sayyidina yang Nabi sebut, bagilah perhatian. Kan Nabi lah yang menyelamatkan kita semua dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat itulah sedikit yang
dapat sampaikan meriakan hadis ini nus'ala sayyidina Muhammad fadazakumullah khairan katsira. Ni kira kerap ni, minggu lepas pemain ni. Cuma minggu lepas lupa nak buka tabung. Jadi hari ini kita buka tabung insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita nus'ala sayyidina Muhammad untuk pembangunan berjamaah berhadis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatik arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.